Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan hadis yang bertajuk At-Tuhuru Syatrul Iman. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tuhuru Syatrul Iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يعوذ فبائع نفسه فمعتكها أو موبقها. Maksudnya daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersuci itu separuh daripada iman. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu sinaran, dan Al-Quran itu hujah bagimu atau ke atasmu. Setiap manusia keluar pada waktu pagi lalu menjual dirinya, sama ada dia membebaskannya atau dia membinasakannya. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Okay, kita pergi kepada biodata perawi hadis. Terdapat khilaf yang banyak, tapi yang paling masyhur adalah namanya Ka'ab bin Asim Al-Ash'ari, dinisbahkan kepada penduduk Ash'ar di Yaman. Beliau tinggal di Syam dan dianggap sebagai penduduk Syam. Ada pendapat lain mengatakan beliau tinggal di Mesir dan menjadi penduduk Sakifah. Gelaran yang diberikan kepadanya ialah Abu Malik. Okey, kita tengok kepada pertemuan beliau dengan baginda Rasulullah SAW. Beliau datang menemui Nabi SAW bersama rombongan 2 kapal dari kalangan Asy'ariyah pada hari Perang Khaybar dengan seekor kuda belang. Setelah mendarat, mereka memperoleh banyak unta milik orang musyrikin, lalu melaporkannya kepada Nabi SAW. Apabila diminta pembahagian, baginda menyuruh mereka pergi kepada Abu Malik. Lalu beliau membahagikan harta rampasan pada 5 bahagian. Menghantar 1/5 kepada Nabi, kemudian membahagikan baki dengan 1/3 untuk para sahabatnya dan 2/3 untuk kaum muslimin. Para sahabat memuji pembahagian tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda bahawa baginda juga akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Malik. Riwayat hadisnya diambil oleh ahli Madinah dan jumlah hadis yang diriwayatkannya ialah sebanyak 27 hadis. Antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 4 imam, iaitu Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Imam Bukhari pula tidak meriwayatkan apa-apa hadis daripadanya kecuali 1 hadis sahaja, iaitu tentang alat-alat muzik, Al-Ma'azif. Beliau wafat di negeri Syam akibat wabak taun Amwas pada tahun 18 Hijrah pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Abdul Rahman bin Ghanam berkata bahawa Mu'az bin Jabal, Abu Ubaidah bin Jarrah, Surahbil bin Hasanah dan Abu Malik Al-Ash'ari meninggal dunia pada hari yang sama akibat wabak tersebut. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan Al-Hakim mensahihkannya serta dipersetujui oleh Az-Zahabi daripada Syurah bin Ubaid bahawa Abu Malik Al-Ash'ari ketika hampir wafat berkata, wahai kaum Al-Ash'ariyin, hendaklah yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada tidak hadir bahawa aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, manisnya dunia itu pahit di akhirat dan pahitnya dunia itu manis di akhirat. Seterusnya adalah was-sadaqatu burhan, yang bermaksud dan makna bahawa sedekah itu adalah burhan, iaitu bukti nyata yang bermaksud ia menjadi hujah atas keimanan orang yang melakukannya. Ini kerana orang munafik akan enggan bersedekah disebabkan dia tidak mempercayai pahalanya. Maka sesiapa yang bersedekah, sedekahnya itu dijadikan dalil ataupun bukti atas kebenaran imannya, atau ia akan menjadi bukti nyata atas keyakinan yang pasti oleh orang yang bersedekah terhadap kewujudan hari akhirat serta segala bentuk pembalasan yang terkandung di dalamnya. Hal ini kerana harta adalah sesuatu yang disukai oleh jiwa yang bersifat
dengan tabiat semula jadi manusia. Oleh itu seseorang tidak akan mampu menyerahkan atau membelanjakan hartanya melainkan jika dia benar-benar mempercayai bahawa dia akan mendapat manfaat di hari akhirat hasil apa yang telah dia belanjakan. Seterusnya, was-sabru diya'u, yang bermaksud kesabaran dalam melakukan ketaatan walaupun ia terasa berat bagi jiwa, dalam menjauhi maksiat walaupun jiwa cenderung kepadanya, serta dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan dan pelbagai perkara yang tidak disukai, maka dia tidak berkeluh kesah dan tidak juga merungut. Terwujudnya perkara ini pada diri seseorang Muslim yang menunjukkan kekuatan imannya dan cahaya mata hatinya. Oleh sebab itulah sabar disifatkan sebagai cahaya yang bermaksud bahawa kesabaran yang terpuji itu akan sentiasa membuatkan pemiliknya mendapat cahaya dan petunjuk. Seterusnya adalah perbezaan antara an-nur dan ad-diya. Ad-diya ialah cahaya yang kuat yang mengandungi haba dan unsur membakar. Kerana itulah sabar itu dijadikan sebagai diya, manakala solat pula tidak dijadikan sebagai diya. Sebaliknya, solat itu adalah nur. Ini kerana di dalam solat terdapat pemberian apa yang kita perlukan dengan penuh keselesaan dan ketenangan. Sementara itu, kesabaran amat diperlukan untuk melaksanakan solat, sedekah dan segala bentuk ketaatan. Maka sabar itu membakar seumpama kuatnya haba diya. Oleh sebab itu matahari adalah diya, manakala bulan pula adalah nur. Perkataan seterusnya adalah wal Qur'anun hujjatul laka 'alaika, iaitu kamu akan mendapat manfaat daripadanya jika kamu membacanya dan beramal dengannya. Jika tidak, maka ia akan menjadi hujah yang mendakwa kamu. Seterusnya adalah kullun nasi yaghdu, yang bermaksud maknanya ialah setiap manusia itu menjadi berusaha dalam urusan-urusannya dan menguruskan tujuan-tujuan hidupnya. Perkataan seterusnya adalah fabaya'un nafsahu famu'tiquha aw mubikuha, yang bermaksud maka ada orang yang menjual dirinya sama ada dia memerdekakannya atau membinasakannya, iaitu setiap manusia berusaha demi dirinya sendiri. Maka dalam kalangan mereka ada yang menjual dirinya kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ketaatan kepadanya, lalu dia memerdekakan dirinya daripada azab. Dan ada juga dalam kalangan mereka yang menjual dirinya kepada syaitan dan hawa nafsu dengan mengikut kedua-duanya, lalu dia membinasakannya. Maka sekiranya segala tindak tanduknya adalah berdasarkan tuntutan syarak dan kebenaran, ialah orang yang menjual dirinya kepada Allah, dan ia merupakan sebuah jualan yang membawa kepada pembebasan dan kemerdekaan daripada api neraka. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Surah At-Taubah ayat ke-111. Dan sekiranya tindak tanduknya berdasarkan tuntutan hawa nafsu dan syaitan, dialah orang yang telah menjual dirinya kepada syaitan lalu membinasakannya, iaitu merosakkannya. Antara dalilnya ialah firman Allah, atau dia membinasakan kapal-kapal itu disebabkan dosa yang dilakukan oleh orang-orang, dalam surah Asy-Syura ayat ke-34. Dan Nabi SAW telah bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, salat itu adalah amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan puasa itu adalah perisai, dan sedekah itu memadamkan dosa seumpama air memadamkan api. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia itu keluar berpagi-pagi dalam dua golongan. Ada yang menjual dirinya lalu membinasakan lehernya, dan ada yang membeli dirinya lalu memerdekakan lehernya. Seterusnya kita masuk kepada Al-Mabahis Arabi. At-Tuhur dengan mendamahkan huruf ta. Ia bermaksud proses atau perbuatan. At-Tuhur iaitu bersuci itu sendiri, iaitu kata kerja yang merupakan kata terbitan masdar, dan dikatakan al-wudu dan at-tuhur dengan membaris ataskan fathah huruf pertamanya sekiranya yang dimaksudkan adalah air yang digunakan untuk bersuci. Imam Nawawi berkata, mayoritas ahli bahasa menyatakan dikatakan al-wudu dan at-tuhur dengan membaris depankan dhammah huruf pertamanya sekiranya yang dimaksudkan adalah perbuatan bersuci itu sendiri. Dan yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah at-tuhur dengan mendamahkan huruf ta, iaitu perbuatan bersuci.
Asyatru bermaksud perkataan asyat, separuh daripada sesuatu perkara. Manakala bentuk jamaknya kata ganda iaitu asyatru, perkataan syaturu dan asyutur pula bermaksud aku telah menjadikannya kepada dua bahagian yang sama, rata. Dan dalam riwayat Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, hadis tersebut berbunyi, menyempurnakan wuduk itu adalah separuh daripada iman. Al-maksud bi isbari al-wudu, iaitu menyempurnakan kesemua perkara fardu yang wajib dan sunat dalam wuduk dengan cara meratakan air ke seluruh anggota basuhan, memanjangkan basuhan pada wajah dan kaki, tangan, membasuh setiap anggota wuduk sebanyak 3 kali, menggosok-gosok anggota basuhan, mendahulukan anggota sebelah kanan berturut-turut tanpa selang masa yang lama, al-muwalat, mengikut tertib at-tartib, berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung. Yaghdu bermaksud berpagi-pagi. Dikatakan ghada apabila seseorang itu keluar pada waktu pagi untuk urusan kebajikan atau kerjayanya. Manakala raha pula bermaksud pulang pada waktu petang atau lewat hari. Mubikuha iaitu orang yang membinasakannya, merutuhkan atau merosakkan dirinya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Maksud bagi mizan ialah neraca timbangan amal pada hari kiamat. Manakala makna bahawa alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan adalah orang yang menyebutkan berzikir dengannya akan dipenuhkan neraca timbangannya dengan pahala. Dan dikatakan juga oleh para ulama bahawa amalan-amalan itu sendiri dan zikir itu sendiri akan dijisimkan, ditukarkan dalam bentuk fizikal pada hari kiamat kelak. Lalu ia mempunyai berat dan saiz yang akan memenuhi neraca timbangan tersebut. Subhanu, ia adalah kata nama mansub berbaris atas kerana kedudukannya menggantikan tempat kata terbitan masdar bagi kata kerja yang dihazafkan, dibuang atau disembunyikan. Yang takdirnya ayat asalnya yang tersirat adalah Subhatullah, subhanan. Aku menyucikan Allah dengan sebersucinya. Manakala adalah menyucikan Allah daripada segala apa jua kekurangan yang tidak layak baginya. Maka natijah daripada penyucian ini secara tidak langsung menafikan adalah sekutu, isteri, anak dan segala sifat kekurangan baginya. Istilah at-tasbih juga kadang-kala digunakan secara umum dengan maksud kesemua lafaz zikir dan kadang-kala ia digunakan dengan maksud solat sunat. Namun, yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah maksud yang pertama, iaitu menyucikan Allah, kerana ia digandakan sekali dengan lafaz alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Walhamdu, ia merupakan sanjungan ke atas pihak yang dipuji dan ia berkongsi maksud yang sama dengan asyukur, kesyukuran, melainkan terdapat perbezaan di antara kedua-duanya. Al-farqu bainal hamdu wal syukri. Ia adalah sanjungan ke atas manusia berdasarkan sifat baik yang ada pada dirinya seperti kemurahan hati, keberanian dan kemuliaan keturunan. Manakala asyukur pula adalah sanjungan ke atasnya disebabkan oleh kebaikan yang telah dia berikan kepada kamu. Wassalatu nurun, cahaya bagi seorang hamba pada hatinya, pada wajahnya, di dalam kuburnya dan pada hari perhimpunannya pada mahsyar. Oleh sebab itulah kamu akan mendapati orang yang paling bercahaya wajahnya adalah di kalangan mereka yang paling banyak mendirikan solat, serta yang paling khusyuk solatnya kerana Allah Azza wa Jalla. Maka solat itu apabila didirikan dengan memenuhi segala syarat yang mensahihkan serta menyempurnakannya, ia akan menerangi hati sehingga terpancar padanya cahaya-cahaya makrifah, pengenalan mendalam terhadap Allah, dan mukasyafah, penyingkapan rahsia ketuhanan. Hal ini berterusan sehingga
bagi sesiapa yang menjaga solat dengan sebenar-benar penjagaannya. Dia akan mampu berkata seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah dijadikan penyujuk mataku berada di dalam solat. Baiklah, untuk pengajaran hadis ini terdapat 9 poin utama bersama satu mutiara kata daripada Imam Ibn Al-Qayyim yang menyentuh tentang pembentukan ibadah, akhlak dan erti kebebasan yang sebenar. Baiklah, untuk poin yang pertama, hadis ini mengangkat tinggi nilai kesucian diri sebagai sebahagian daripada iman kita. Kesucian fizikal dan jiwa ini disempurnakan lagi dengan amalan zikir, iaitu bertasbih dan bertahmid. Dan dengan amalan ini digambarkan sangat luar biasa sehinggakan pahalanya mampu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Daripada zikir, kita dibawa pula kepada bukti keimanan di akhirat kelak, iaitu kewujudan mizan, timbangan amal. Dan amalan utama yang akan menerangi jalan kita di dunia serta di akhirat adalah solat. Solat dipanggil sebagai cahaya kerana ia juga menjadi asbab untuk Allah membuka pintu kefahaman kita dalam menuntut ilmu. Seterusnya, hadis ini menyentuh tentang sedekah dan kesabaran. Sedekah disebut sebagai bukti nyata keikhlasan iman kita, manakala sabar pula digambarkan seperti sinaran yang membakar, kerana untuk membina sifat sabar, ia menuntut perjuangan dan pengorbanan yang perit dalam diri kita. Di samping itu, kita diingatkan tentang peranan Al-Quran. Al-Quran ini sifatnya dinamik dalam hidup kita. Ia boleh menjadi hujah yang membela dan memimpin kita ke syurga, atau ia boleh menjadi hujah yang mendakwa kita dan mengheret kita ke neraka sekiranya kita memilih untuk membelakanginya. Akhir sekali, hadis ini membawa kita bermunasabah tentang pilihan hidup. Setiap hari, kita sebenarnya sedang berniaga dengan diri sendiri. Sama ada kita mahu membebaskan diri dengan mentaati Allah, ataupun kita sendiri yang membinasakan diri dengan maksiat. Seterusnya, hadis ini memperbetulkan satu salah faham. Kebebasan yang sebenar bukanlah apabila kita bebas mengikut hawa nafsu, tetapi kebebasan mutlak adalah apabila kita tunduk dan taat kepada perintah Allah. Sebagai penutup, mari kita hayati kata-kata Imam Ibn Al-Qayyim daripada kitab Al-Qasidah An-Nuniyah. Manusia cuba melarikan diri daripada menjadi hamba Allah, sedangkan untuk itulah mereka diciptakan. Tapi akhirnya mereka sendiri yang terperangkap menjadi hamba kepada nafsu dan syaitan. Kesimpulannya, kalau kita tak mahu tunduk dan menjadi hamba kepada Allah yang Maha Pengasih, kita sebenarnya sedang menyerahkan diri kita untuk jadi hamba kepada syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.